Hai, Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel guys. So hari ni aku ni buat ni, aku ambil tripod aku ambil tali emas dulu. Aku ikat dia, kita custom untuk jadi stand. Sebab modal tak cekang, kita buat secara DIY je lah. Okay, so hari ni aku nak buat konten apa guys? So hari ni aku nak buat konten, kita nak review video lama aku jugalah. Kita nak review dulu video-video lama nanti. Okay, malam ni berapa hari bulan hari ni? Hari ni 21 hari bulan 12 2025. Malam ni MU akan lawan Aston Villa. So insyaAllah aku akan tengok game tu. Kita akan buat review pasal game tu. Okay guys, so hari ni kita nak review video mana guys? Sorry guys, so aku tak apa, okay, aku tak apa sihat. So kita teruskan konten walaupun tak sihat. So ni macam wow, seksi kan. So hari ni aku nak buat konten, kita akan review, bukan review, kita akan react video Kelampau Ingat masa raya dulu lah, raya Aidilfitri dulu, 2022. Kelampau Ingat masa tu raya mengejut. Masa tu orang kata apa. So aku nak kena cari dulu video tu. Aku pun tak apa ingat video tu ada lagi ke tak. Aku rasa ada lagi, takkan hilang. So kita cari. Jumpa Raya Panik part 1. Aku ada buat 2 part. So kita akan review part 1 saja. Dalam Kelampau tengok, nanti aku akan tahu kat sini ataupun kat mana-mana je lah dia punya thumbnail. Apa tengok tu, Kelampau nak tengok balik vlog tu, apa boleh cari kat video, apa kau boleh scroll kat channel aku, cari kat bawah ataupun nanti aku akan letak link kat description lah. So guys, 1, 2, 3. Setelah dikenalkan oleh Duli yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 28 Mei tahun 2022. Tak silap aku masa ni orang predik 3 Mei hari Selasa, tiba hari Isnin. Aku dah rasa dah jatuh hari awal ke hari Isnin. Kau jatuh sungguh awal. Video ketiga kita akan buat video Malam Raya. So ni untuk Malam Raya mengejut. Okay guys. So guys, sebelum tu aku nak buat thumbnail dulu. Alright. Tak silap aku masa ni aku main bunga api dengan Din, member aku lah. Din Nampak blok Malam Raya. Ingatkan malam esok Malam Raya. Benda tak lawa. Malam-malam pula tak ada lalai sini. Oi, dekat bengok. Aku tak apa nak ada reaction sangat sebab tak apa sihat lagi. So kita tengok-tengok gitu je lah. Habis video kat YouTube ni, kita react lah sikit-sikit apa yang aku nak tahu. Aku punya muncul. Jalan kau tak lagi. Tak boleh risau. Tu lah. Masuk ni dah. Kena puasa ni kau balik. Aku punya kata mesti aku tak sedia lagi. Ingat raya punya buat video. Video apa ucap raya lagi. Saya member guys. Sebut buat vlog tu lah. Aku tak tahu mic aku nak sebab tak mic. Tepi dah sikit aku pun nak mic.
Tak silap aku 2022 ni aku tingkatan 4 lah. 4. 2005 ni aku apa tukar lah. Umur aku berapa? Meletup ke dok? Ada tu. Main mengapi tu. Siap je vlog ni. Aku buat 4 minit So video ni pun akan jadi takkan jadi 4 minit. Cuma dia panjang sikit. Aku buat mahal kan? Buat mahal. Tak saya dengan main esok. Mahal. Sedia esok. Serius? Jumpa esok. Bagi. Tak dengar apa. Ayah. Headset dia aku letak kat cermin lah. Headset aku record ni dekat vlog raya ni. Headset tu lagi lah, aku dah repair lah. Dah nak habis dah video ni. Sambung part tu. So video tu dah habis. Video tu lebih kurang 4 minit setengah lah. 4 minit ke dekat 5 minit juga. So aku yang nak react pasal video tu, tak adalah benda yang nak react tu besar sangat. Macam aku nak react lebih kepada raya mengejut lah. So kita yang tak pernah menghadap lagi raya mengejut. So pada tahun 2022 dalam berapa tahun lah ni, 2025 23 24 4 tahun lepas kita kena raya mengejut. Tiba-tiba Datuk Seri Sedinia Umum kata kita akan raya awal. Kita dah tunggulah dia ada umum. Ramai macam mak-mak kat dapur ni, mereka mesti nak raya 3 hari bulan dan hari Selasa. Sebab mereka tak prepare apa lagi, tiba-tiba benda dah nampak anak bulan. Jadi kita raya awal lah. Tahun tu tahun yang aku masih sekolah lah. Kita lagi vibe budak sekolah lagi. InsyaAllah lah untuk tahun 2026 ni yang nak main ni, sekarang kalau ikutkan dalam bulan Islam dah bulan Rejab dah sekarang, tak silap aku Rejab, Syaban, Ramadan. Hanya lagi 2 ke 3 bulan lagi kita nak kembali ke bulan Ramadan. Ramadan 2026 aku akan berpuasa di asrama lagi. Pada tahun 2025 ni jugalah aku puasa di asrama. Sebab aku sama study kita. Aku vibe dia dekat asrama dengan kat rumah ni dia lain sikit lah. Macam kawan-kawan mungkin kita akan shock, kita akan happy sebab kawan-kawan kan. Dekat rumah mungkin kita akan seorang ataupun dengan family. Buka puasa dengan family lah. Ini aku saja nak abang barang-barang untuk kita buat konten dah lengkap semula. Yang macam kamera yang aku record lah ni asal handset ni rosak. Kalau hampa nak tahu, telefon ni rosak, aku dah repair. Jadi duit aku punya habis untuk kita buat konten kembali. Tolonglah support aku. Okay, aku sanggup habis duit aku untuk aku repair balik handset ni. Dan aku repair juga handset ni, tukar bateri. Asal bateri dia kembung. Handset ni handset kedua aku, tapi bateri dia kembung. Aku still guna lagi masa bateri dia kembung. Cuma aku dah tukar. Lepas tu aku rasa repair juga handset ni. So alhamdulillah handset yang aku record pun kamera dia sangat cantik lagi guys. Dan kamera ni lagi lawa pada kamera ni lah. Tu yang aku boleh katakan. So gitu lepas ni apa boleh banyak tengok lah konten aku, akan banyak lagi konten aku. So dia tengok dia dua je tak aku edit, editor aku akan edit, iaitu FI NH Studio. Okay guys, terima kasih kerana menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe and share.
kita menuju ke 1.5k subscriber guys. Okay guys, bye bye guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi.